Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam bagi semua, salam hormat diucapkan kepada anda semua yang setia bersama dengan KO Fishing. Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua yang biasa menyokong KO Fishing, biasa support KO Fishing. Okey geng, Assalamualaikum. Trip kali ni aku bersama dengan Datuk Arman, di mana aku dan Datuk Ahmad akan masuk ke spot yang tak pernah orang lain masuk, melainkan orang asli tempatan saja. So, di sini di mana orang asli tempatan ini telah membawa kami ke lubuk beliau, ke spot beliau, di mana spot beliau ni banyak toman dan banyak sekali haruan dan macam-macam jenis spesies lah. So, kita orang cuba masuk dan cuba untuk troker ke dalam ni. Korang tengok kat sini. Untuk kita orang troker pun susah untuk masuk dalam pun susah sebab bermacam-macam halangan. Tengok yang pertama sekali, enjin Datuk ni sangkut dengan apa ni, akar-akar kayu kat sini. Tapi alhamdulillah Allah pemudahkan urusan, mudah aja, hanya potong dan lepas lah. Okay geng, saksikan geng, tengok sampai habis. Okay. Alright geng, jangan lupa subscribe geng, support. Ada gear tu Ada gear Okey. Siapa nak masuk malam ni? Tak berani aku masuk. Sangkut ke? Boleh. Kalau tok punya sangkut lagi aku punya. Sebelah sana sebelah sini boleh kan? Sangkut situ nak lepaskan ni. Padu. Lepas. Ada jaring tok, jaga. Tok. Ada pacat tak? Mana ada pacat? Mana tahu. Kau sekarang takut pacat ke takut harimau? Jom. Kau ada casting, aku tak ada casting. Saja aku nak hantar tu. Nak tunjuk ni tempat raja. Kau ada pernah masuk kan sini? Tak pernah. Kau ada pertoman sana kan? Toman sana.
Kan? Ha. Ni. Tempat baru. Tapi dari tebing kan? Tebing. Tebing. Sebab surut dah. Tak dapat. Kalau kata air pasang boleh masuk. Boleh masuk. Ikut ni. Aku nak abang ada pisau. Pacak tak ada Ini kau bekas aku nak. Lalu mana? Tunggu. Mana ti? Sebelah sana ke sebelah sini? Air naik. Kita tak payah ikut darat. Okey pun. Jalan kaki. Kau panggil situ kan? Okey. Jom. Korea saya lembab sikit. Tak jalan hutan. Tok jalan dulu. Tok jalan dulu. Saya belakang.